Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Ameri's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan resepi puding fruit cocktail yang lemak manis. Okey, untuk buat puding fruit cocktail ni saya sediakan 1 tin fruit cocktail, tapi saya gunakan separuh saja. Kemudian kita tapiskan air dia. Seterusnya boleh sediakan agar-agar tali lebih kurang 10 gram. Okey, masukkan ke dalam periuk ataupun kuali. Kemudian tambahkan 2 cawan air. Okey, agar-agar tali tadi dah pun larut. Kemudian bolehlah masukkan bahan-bahan yang seterusnya. Okey, kita masukkan air fruit cocktail tadi lebih kurang 1 cawan. Seterusnya, masukkan lebih kurang 5 sudu besar gula. Okey, kalau sukakan manis boleh lebihkan gula. Okey, masukkan juga 1 cawan susu cair. Okey, masa ni kita perlahankan api. Pakai api yang sederhana je, jangan terlalu kuat. Takut nanti kita punya susu ni dia akan cepat menggelegak. Okey, nak naikkan rasa lemak-lemak manis tu boleh masukkan sedikit garam dan juga sedikit esen vanila. Okey, kita masak sehingga bahagian tepi kuali tu mendidih. Okey, barulah tutup api dan suamkan seketika. Sediakan loyang ataupun acuan puding, kemudian basahkan sedikit supaya puding bila dah keras nanti tu mudah untuk dikeluarkan. Okey, kita masukkan fruit cocktail yang telah pun ditoskan tadi ke dalam bekas. Okey, masukkan lebih kurang 3 hingga 4 potong. Isikan adunan puding tadi dan sejukkan lebih kurang 1 jam bawah kipas. Okey, ni dia puding tadi dah pun betul-betul sejuk. Okey, untuk nak keluarkan dia, kita cungkil sikit bahagian tepi lubang tu dengan menggunakan lidi. Kemudian terbalikkan ke dalam pinggan ataupun bekas yang bersesuaian. Okey, kita cungkil sikit bahagian tepi tu supaya ada udara masuk. Kemudian dia akan meluncur turun. Sengaja kita nak keluarkan puding ni. Okey, ni dia dah siap pun puding fruit cocktail tadi. Okey, saya nak cuba sikit. Dia punya tekstur tu memang sangat lembut dan buah tu memang tak mudah tertanggal daripada puding dan rasa dia pun sangat sedap. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 24 biji puding fruit cocktail. Okey, dah siap ni, jangan lupa kita simpan dulu dalam peti sejuk. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.